Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Adam Firdaus bin Dahlan, pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesihatan Sungai Besi. Dan sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan AJK yang bertungkus lumus menjayakan program kita pada hari ini. Terutamanya kepada Dr. Zuraidah yang call saya 2-3 minggu lepas ajak saya untuk berada bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jangan terkejut tuan-tuan dan puan-puan, saya taklah nak fokus hari ni mati pucuk atau menopause atau period yang tak regular, tetapi saya percaya bahawa merokok itu ada efek especially dalam seksual dan kesihatan seksual dan juga reproduktif. So topik yang telah diberikan kepada saya, jom quit bersama KKM, realiti, cabaran dan bantuan untuk berhenti merokok. Okey, so saya percaya masih tidak lewat lagi untuk mengucapkan kepada semua selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan tema membongkar daya tarikan menangani ketagihan nikotin dan tembakau, especially kepada anak-anak kita, kepada kanak-kanak dan juga remaja. So berdasarkan unjuran GATS Malaysia 2023, I think Prof Haniki telah mention a few things on it. So walaupun kita tengok kadar prevalence tu semakin menurun daripada, saya rasa perokok ni lebih kurang 20 lebih pada 2023, lebih kurang 19.5%. Tetapi perang kita dalam menangani perokok masih lagi ada atau masih lagi diteruskan. So minat saya memang terhadap kesihatan lelaki, dan kita tahu yang kesiannya yang vulnerable atau grup yang terdedah ni adalah kaum-kaum lelaki sebanyak 35.7. So ia menurun tetapi masih ada. So kalau kita tengok penyakit ni kan, ada yang turun, ada yang naik. Apa yang naik? Vaping lah. So kita tengok vaping di kalangan remaja terutamanya naik. So saya pasti tuan-tuan dan puan-puan suka makan dekat restoran kan. Saya tengok unjuran ni pun agak menarik juga. Kita ni di kalangan yang melawat restoran ni, 8.8 juta orang dewasa terdedah kepada asap rokok ketika mengunjungi restoran. Saya tak tahu macam ni dapat data ni, tapi ini adalah yang dikatakan yang perokok sekunder ataupun tertiary smoker jugalah. So kita terdedah lah tanpa secara langsung atau secara langsung lah. So pelbagai inisiatif yang dijalankan bukan saja daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi saya percaya dari pihak UKM, NGO, ada stakeholder sekolah, all these things yang memainkan peranan lah untuk menamatkan perang kita sekaligus menurunkan kadar perokok kita di Malaysia. So sebagai mukadimah pada hari ini, um, saya ingin menceritakan sedikit tentang gambar inilah tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita tengok penyakit-penyakit yang ada pada skrin, contohnya yang gambar pertama tu, kaki tu gambar apa? Ha, Tuan mesti tahu kan, kalau kerja UKM kan, kalau kita tengok kaki yang ulcer ni selalunya berkaitan dengan mungkin kencing manis. Rokok pun boleh juga. Kalau kita katakan tadi kan, kita tengok cerita tadi, iklan tadi yang agak sedih juga. Saya rasa iklan tadi one of the best, I think KKM punya iklan setakat ni yang menusuk hati kalbu semua orang. So ini adalah diabetic foot ulcer. Dia lain sikit dengan gangrene. Kalau gangrene tu kaki dia hitam lah, disebabkan oleh polypoid diseases, disebabkan selalu sumbat ataupun darah kencing manis yang tak kawal. So satu lagi, darah tinggi yang pegang jantung atau pegang dada tu, penyakit jantung, yang pegang di liver atau salbutamol tu mungkin asma. Dia boleh juga pakai untuk COPD, especially yang on ubat yang lain, so, contohnya penyakit lain. Um, dan satu lagi penyakit stroke yang tak boleh berjalan, dan juga penyakit obesiti atau belih badan. Apa persamaan penyakit-penyakit ni tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tengok penyakit-penyakit ini perlu jumpa doktor. Betul? Kan? Kalau penyakit ni sekadar macam ini penyakit kronik yang perlu jumpa doktor dan yang perlu dapat rawatan. Contohnya lah, kalau kaki macam berlubang ni kan, boleh je kalau nak jumpa buat rawat kan. Kalau katakan saya nak rawat sendiri, saya nak makan ubat. Tapi bagaimana pemantauan dia? Bagaimana metformin dia? Bagaimana kita nak naikkan insulin dia? So dia perlu kepakaran lah. Bukan saja doktor. So the whole spectrum of healthcare workers. Contohnya pemakanan dia. Contohnya ahli farmasi dia. Diabetic educator nursing dia, X-ray dan sebagainya, pakar tulang dan sebagainya nak tengok. Contoh juga seperti darah tinggi. Darah tinggi perlunya ubat. Contoh amlodipine, peroxifene. Mana dapat ubat? Takkan kita nak beli Shopee saja. So, pada hari ini saya nak ubah
perspektif atau naratif sebagai yang perokok lah. So kita tahu perokok ini adalah sejenis penyakit. Penyakit kronik berbentuk ketagihan. So addiction lah, kita bagi nikotin yang terkandung di dalam daun tembakau dan semua produk merokok. So nama lain kalau dulu ni kita panggil nicotine dependence based on ICD-10. So, apabila kita ada that narrative yang merokok itu adalah satu penyakit, dia lain sikit tau. Contohnya kita takkan bagi diskaun. Macam contoh je kaki tadi berlubang kan. Tak apalah, tak apalah, datanglah jumpa kemudian lah, baliklah. Okey je ni. Tak makan, kontrol gula sikit mungkin okey lah ambil ubat luar, ubat tahan sakit. Tak boleh kan? Rokok pun sama. Tak boleh bagi diskaun. Okey, saya rokok isap 10 batang. Tak apalah. Nanti dia akan insaf lah sendiri. Mungkin datang wahyu dia ke, datang segala aura dia ke, dia akan berubah. Ia tidak berlaku sebab kita tahu nikotin ni adalah ketagih. Contoh pengalaman saya kalau kerja dekat dulu kat KK Wakaci kan. So macam ketagih morfin kita panggil pot TH atau heroin kan. So bila dia lalu je gerbang dekat Wakaci itu, dia rindu. Dia rindu sebab dia rasa dulu dia tempat dia pot dia high kan sebagainya. Sama juga nikotin. Kalau nikotin tu dia bau asap je sikit dia akan rasa rindu tak tahan kan. Kalau kawan dia hulur sikit dia rasa cair kan. Dia kata alamak satu je batang tak apa. And saya percaya kakak-kakak adik-adik kat luar sana yang suami yang isap rokok kan. Dia kata tak apalah ni last kali isap rokok lah abang berhenti. Tetapi isap balik. Itu yang membentuk iaitu penyakit ketagih dan juga ada kalau ketagih kita tahu ada withdrawal symptom atau daya tarikan yang kalau berhenti tanpa regimen ataupun protokol yang tertentu. So kalau tak percaya dengan saya, kalau kita tengok kamus perubatan ni di SM5 lah di bawah di bawah penyakit mental ni, ia diklasifikasi sebagai penyakit kita panggil tobacco use disorder lah ataupun kecelaruan penggunaan produk-produk tembakau. So basically ini adalah satu penyakit atau keadaan di mana seseorang itu ketagih nikotin dan memerlukan nikotin untuk berfungsi. Contohnya, kalau kita tengok here, ada lebih kurang 11 domain, tapi siapa yang dua domain ni pun dah cukup dia kata ada tobacco use disorder yang memerlukan rawatan, yang memerlukan counselling dan sebagainya. Contoh, loss of control, tak dapat kawal penggunaan, rasa macam tak dapat isap rokok, sangat stres kan. Craving ni ketagihan kan. Ada yang isap rokok tu dia abaikan kerja-kerja harian dia. Ada yang isap rokok tu, saya lagi suka isap rokok daripada main bola, pergi berjalan dengan anak, lagi rela. Dan juga tolerance ni kita kata dulu, tak apalah sebatang, lepas tu naik 2 batang, naik 5 batang, naik 20 batang. Dan juga gaya tarikan lah withdrawal. Withdrawal ini yang kesan daripada tak dapat nikotin tu, tak dapat boost tu, dan seseorang tu akan rasa gelisah, stres, marah, debat dan ada teruk juga sampai dia menggigil sampai tak boleh pergi kerja terpaksa MC. So sesiapa yang ada lebih daripada dua ini dia fit dah katakan dia ada tobacco use disorder. Dia dibahagikanlah kepada ringan, sederhana dan juga teruk lah mengikut domain-domain ni lah. Kalau lebih macam contohnya 6 kan, kita dah tahu ni agak parah ni. So apa yang penting tuan-tuan bukan saja diagnosa, tetapi kalau doktor tengok ni kan kita tahu strategi dia macam mana. Contoh kalau ada dua saja ringan-ringanan, tak apalah ini mungkin monoterapi satu NRT tu kita boleh pantau juga. Tapi kalau teruk memerlukan kaunseling, temu janji pun agak kerap dan juga rawatan tu agak a bit kita panggil agresif lah in terms of treatment wise kita supaya menangani withdrawal dan juga ketagihan nikotin. So ini saya tengok juga kan, saya usah-usah, ramailah wanita dalam grup ni, sepatutnya lelaki lah tapi wanita bagus. Saya suka wanita-wanita ni. Kalau saya bagi talk pasal mati pucuk pun ramai wanita ada lelaki. Itu yang stres ni lelaki ni. So lelaki dengan wanita berbeza tak rasanya? Saya tak dapat lah nampak chat box ni, tapi tak apa. Kalau lelaki dengan wanita berbeza tak tuan-tuan dan puan? Beza kan? Kalau macam time raya tu kan, macam isteri saya, uh, pelik lah macam kalau cakap color biru tu kan, turquoise lah, light blue lah, daisy blue. Pening. Kalau lelaki ni very straightforward kan, dia cara dia build. Biru-biru lah, tak ada light blue, purple. Aduh, buru jengga, strawberry light, matcha lah, strawberry light, strawberry matcha lah. Agak confusing. Bagi kita lelaki berbeza. Tetapi dalam konteks ni saya nak kata, siapa lagi kuat? Lelaki ke wanita? Boleh tulis tak dekat chat box kita? Siapa yang lagi kuat? Lelaki ke wanita, tuan-tuan dan puan-puan semua? Ada menulis tak dalam chat box? Ah, tak apalah. Lelaki ke wanita, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tulis tak?
Okey, tak apalah saya teruskan lah. So kalau kita tengok wanita bagus K041 perempuan ni Aliza perempuan lagi Mudiana perempuan. Tunggu sampai laki satu saya akan gerak lah. Tak ada wanita juga. Alhamdulillah semua wanita. Wanita. Women. Oh my god, Nazrin. Wanita. Tak ada laki langsung. Betul lah. Okey. So kalau kita tengok semua wanita kalau kita tengok kadar perokok ini yang saya terangkan tadi lah lebih kurang 30 lebih kan, lelaki lebih banyak isap rokok lah. Kalau remaja-remaja tu dia kata macho isap rokok kan. Kalau wanita ni lebih kurang 1% lebih lah. So kita tengok dari segi prevalence tu lebih ramai lelaki. Maknanya lelaki ni saya tak pasti kenapa lebih stres ke, lebih penat buat kerja ke, dan apa yang menyebabkan dia isap rokok lah, mungkin daripada keturunan dan sebagainya. Tapi walaupun kita tidak boleh mengatakan salahkan lelaki, sebab saya rasa ada tanggung yang kena kena explore kenapa dia isap rokok, untuk mengetahui apa dinamik tubuh badannya. Tetapi saya ingin terangkan sesuatu lah. Kalau kita tengok betul, saya setuju dengan wanita-wanita yang dalam checkbox tu. Lelaki agak, kalau kita katakan dari sudut kesihatan, agak lemah lah. Saya terpaksa mengaku lah, saya seorang lelaki. Kalau dari sudut life expectancy, itu jangka hayat manusia ni, wanita tu boleh hidup lebih 5 tahun daripada lelaki. Contohnya 2024, seseorang yang lahir 2024 dia boleh hidup dalam purata 73 tahun lelaki. Tapi wanita 77.8%. Saya bukan nak salahkan rokok saja kan. Mungkin rokok, mungkin exercise, mungkin bawa mak rempit yang meninggal awal dan sebagainya kan. Ataupun pemakanan yang kurang sihat, ataupun tak exercise. Tetapi ini adalah salah satu faktor bagaimana, mengapa kita punya life expectancy kurang sebagai lelaki. So benda ni kita sebagai lelaki, dalam webinar pada hari ini kita fikirlah tidak kenapa lah kita meninggal awal. Adakah kita lemah? Not really. So kalau ikutkan beras, memang keluarga saya beli beras, angkat beras, kadang-kadang masih ada beras. Tetapi kalau kita tengok lain seperti dia kurang kan. So kita kena fikirlah kenapa benda ni berlaku. So dalam rally kehidupan sebagai seorang lelaki atau wanita lah, tak kisah mana-mana. Kalau kereta kita kan macam Honda kita, kita punya Proton, kita punya Toyota. Kalau cukup 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 kita hantar servis, betul? Kenapa kita tak kena hantar servis? Sebab kita, kalau kita tak hantar servis, dia void warranty. Masa itulah debar-debar. Sebab dia fikir, kalau tak hantar rosak kereta ni. Ataupun brake macam engine oil menyala. So kita kena hantar kereta kita. Kita takut rosak. Atau brake pad tu macam ada bunyi sikit, kita kena hantar. Really reality. Kalau bab kereta, okay, macam contoh minat kan. Kalau kita minat tudung kan. So reality kita baik, kita pergi online terus beli. Itu memang tahu. Tetapi kalau dalam reality perokok, instead of pergi klinik atau pergi mana-mana health center atau pergi farmasi untuk beli, dia tidak pergi ke sana. Ini reality. Satu, mungkin dia tak tahu, ada ke servis merokok? KKM ada tawarkan tak? UKM ada tawarkan tak? Klinik apa, klinik primer ada tawarkan ke tidak? Beli ke, mahal ke ubat ni, bahaya ke ubat ni? Realiti perokok, ini realiti perokok. Sebab itu dalam dari sudut KKM ni kita tak boleh menunggulah. Kalau tunggu-tunggu memang dia tak akan sampai. So instead of pergi klinik, dia akan pergi tempat lain, berlengah masa dan sebagainya. So itulah yang pentingnya, kita perlu mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan kita, terutamanya khidmat berhenti berokok dengan komuniti lah. So ini satu lagi realiti penting yang ramai tidak sedar. Apabila seseorang itu nak nasihat dan merokok ni bahaya, kanser, menyebabkan jantung, menyebabkan stroke, ini menyebabkan perspektif negatif. Betul, saya setuju ini. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut motivasi dia, dia kena tengok yang positive side. Kita kena kata kena dengan kerah dia, dengan semangatnya, atau dengan dengan yang motivasi dia, kita katakan rokok apa faedah-faedah dari rokok. Saya tidak akan sentuh lah jimat, boleh beli Myvi. Kalau jimat 10 tahun tak boleh beli. Daripada sosialnya bau kan, ada perempuan tu tak suka suami dia bau kok, tapi terpaksa dah kahwin kan. So nak beritahu nanti sensitif pula kan. So ini realiti yang ramai tidak tahu, especially perokok. Kalau dia berhenti, apa yang jadi? So first kali you kena tahu. Sekali percubaan tu doesn't mean yang you boleh berjaya terus. Itu yang tahu. Sebab kalau kita tahu macam ni, nanti orang tu cepat sangat give up kan. Dia kata, oh saya dah fail lah, I'm a failure. Tak boleh berhenti doktor, saya dah try dah. Saya berhenti isap rokok 30 tahun. Ini yang tak sedar. Tetapi perokok tegar kadang-kadang ambil 3 sampai 10 kali attempt untuk berhenti rokok. Especially tanpa ubat. Kalau ubat dia chances lagi tinggi lah. So
kesan baik kan kita tahu mula seawal 20 minit bila dihisap rokok kan detan dayu dia apa dayu nadi dia tinggi, tekanan darah agak tinggi. Sebab tu kalau klinik medical, klinik kesihatan, kita akan tanya, cik kalau boleh isap rokok tak, dah minum kopi tak, ada cara nak cek tekanan darah. So siapa yang isap rokok terus ambil tekanan darah, dia akan naik sikit. So kita akan showkan kalau boleh jangan isap rokok dulu ataupun kalau boleh berhenti terus sebab kita tahu merokok ni naik tekanan darah. So 2 minggu kita tengok kalau berhenti risiko serangan jantung menurun apatah lagi 15 tahun. Dia tengok risiko penyakit koronari kembali seperti orang yang tidak merokok. Ini zat-zat dia lah. So bantuan seperti kaunseling dan terapi boleh gandakan peluang berjaya. Okay, so dalam kajian-kajian ni kita panggil qualitative study ni, kalau kajian qualitative from the perspective of primary care in Malaysia, these are some of the barriers, these are some of the roadblocks, these are some of the challenges, especially to smoking cessation lah among healthcare workers and also patient. So personal and lifestyle factor, dia dah biasa sangat isap rokok kan. Ini lifestyle saya, ini gaya hidup saya. Ini adalah salah satulah yang susah nak berhenti rokok atau susah nak menjayakan program-program berhenti rokok ni lah. So nicotine addiction, withdrawal, daya tarikan saya terangkan banyak kali dan profesor pun ada terangkan banyak kali juga. Social culture norm, memang lepak dengan kawan, kedai mamak, suka isap rokok. Misconception juga. Doktor, ada kawan saya tu berhenti isap rokok, besok dah mati dah. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So banyaklah konsep-konsep benda. Saya dengar juga, doktor saya isap rokok ni saya gemuk lah doktor. Naik terus berat badan. Tapi kalau kita tengok kat bawah tu minum teh tarik kan, makan roti canai, roti pelantar semua. Macam mana pula, banyak misconception dia lah. Doktor saya bila berhenti rokok ni saya rasa saya tak boleh nafas. Banyak misconception yang lakukan. So sebab tu kena jumpa doktor. Doktor akan membetulkan lah dan antara apa itu mitos, apa fakta. So sekali lagi, inilah sekali field assisted smoking cessation kadang-kadang tak berapa friendly. Saya setuju UKM, KKM kadang-kadang sibuk kan. Kalau kita sibuk ni kadang-kadang kita terlepas pandang in terms of friendly sebab perokok datang klinik jarang tau. Saya tak pasti kat UKM, tapi kalau kat KKM sepanjang 20 tahun saya servis ni, tak pernah dekat kaunter, jarang lah. Ada satu dua je, doktor, saya nak berhenti rokok. Pernah tak? Jarang kan? So, itulah mungkin perokok ni aspek yang kita lebih friendly. Okey, okey nak berhenti rokok tuan, mungkin kena ubah mungkin dari segi sudut dari servis kita lebih friendly, memudah cara, contohnya temu janji, mungkin ada special room atau special counselling session. And waktu mungkin doktor yang sama yang ada minat dan sebagainya. So and were fully understood. Ini bukan saja problem understood ni bukan di kalangan patient saja. Kadang-kadang KKM pun tak faham. Ada ke berhenti rokok? Ada ke ubat? Dulu kata tak ada ubat. Ubat kena bayar. Ubat menyebabkan kanser. Ini yang paling penting. So hari ini saya akan ceritakanlah apa itu, macam mana servis kita, bagaimana kita kendalikan klinik dan bagaimana merujuk patient ke klinik kami. So kita dah panjang lebar kan cerita banyak bahaya rokok kan. Saya percaya rakan-rakan webinar hari ni semua tahu apa tu bahaya rokok. Contohnya kanser, jantung, stroke, gigi lah, kan, ulcer, tulang dan juga penyakit-penyakit seksual lah seperti mati pucuk ataupun ketidaksuburan kan. Ini kita tahu semua. Tuan-tuan dan puan-puan tahu. Perokok pun tahu. Sebab tu dia kata tobacco use disorder, sebab dia disap rokok dia tahu tapi disap lagi, memudaratkan kan. So, mengapa ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Nombor satu ialah nikotin. Nikotin banyak cerita lah benda yang disap, dia masuk dalam saluran pernafasan, masuk dalam darah, ke otak kita menghasilkan dopamin. Dopamin rasa syok. Sebab tu kalau seseorang tu isap rokok, dapat idea, betul. Macam kalau kita tengok kan, dia ni memang macam artis. Bukan artis lah, kalau kita tengok artis luar kan, dia isap rokok, dia buat music. So dapat memberi inspirasi, dia dapat tenang sikit. Memang betul, nikotin tu dapat dia menyebabkan parasimpatetik tu dia buat relax dan dia boleh calm semua kan. Tetapi nikotin tu kita tak suka yang bahagian carbon monoxide tu. Carbon monoxide, tar, lead, plumber, benda-benda tu yang menyebabkan kanser kan. So satu lagi behavior. Contohnya kan, kalau kita tanya perokok ni kenapa syok sangat saya rokok? Oh saya taklah sangat, tapi gaya tu. Ha? Gaya hidup tu atau behavior, tabiat tu. Contohnya kita petik tu dia dah high dah. Wah, gaya dia rasa shock benda tu. So benda tu dah gone ongoing 30 tahun dah. Cuba just imagine kan kalau tuan-tuan dan puan-puan hari-hari makan nasi kerabu, tiba-tiba satu hari, 2 hari tak dapat nasi kerabu. Rasa macam mana? Contoh teh tarik lah kepada Nescafe, siapa yang suka minum Zeus, Coke Blue kat bawah tu kan. Allah, hari-hari minum latte, tiba-tiba tak kena latte. Tak ke?
goyang, gelepar, rasa macam stres kan. So kena fikir macam tu lah dari sudut tu. Satu lagi kawan-kawan lah pengaruh kan. Saya cerita tadi bawa asap, kedai mamak kan. Ulurlah sikit. Lepas tu dia dah rasa ini yang terjebak. Dan satu lagi macam tandas. Ini adalah social norm atau tabiat-tabiat lah. Especially kalau minum kopi dan sebagainya. So saya cerita ini adalah lebih kurang cabaran. Cabaran kita dah cerita pasal withdrawal, ketagihan tabiat harian kan, lupa makan, tekanan kerja, pengaruh persekitaran kawan-kawan ni yang jahat ni kan. So pertama sekali kita kena nasihat juga kawan-kawan ni, kalau nak handle bukan seorang je, kena handle group dia. Dan juga ketakutan gagal. Yang baik kali kata, so, doktor saya ni failure lah, saya dah try dah, fail doktor. You try macam mana? Saya beli ubat. Tak boleh, kena jumpa doktor, kena jumpa farmasi, sebab kita akan explain bagaimana cara makan ubat dan memberi motivasi kan. Berbagai tim lah kat sini. Kalau kita tengok Kementerian Kesihatan ni bukan saja doktor kan, kaunselor ada, pegawai pergigian ada, MA ada, nurses ada untuk membantu perokok untuk berhenti merokok. So sebab UKM ni dikelilingi oleh ceras kan, fikir ceras ataupun pejabat kesihatan ceras. So saya akan fokuskan di bawah fasiliti-fasiliti di bawah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau di bawah ni kita ada beberapa daerah lah, kita panggil 5 daerah termasuk Putrajaya. So saya bekerja di bawah Pejabat Kesihatan Ceras. Sorry, di bawah Pejabat Kesihatan Ceras, terletaknya di Klinik Kesihatan Sungai Besi. So di sebelah UKM tu kita tahu kan ada KK Ceras kan, di bawah yang klinik di bawah rehab tu kan. So itu adalah klinik berdekatan dengan tuan-tuan lah. So ini adalah klinik atau fasiliti di mana ditawarkan hemat berhenti rokok. So kita tak ada masalah. Tuan-tuan dah masuk je kan, saya nak berhenti rokok, kita akan facilitate insya-Allah. Kalau ada masalah, memang takkan masalah. Kita sangat happy. Red carpet kepada siapa yang nak berhenti rokok kan. Untuk kita akan betul-betul support korang lah yang nak berhenti rokok. So ini adalah gambaran sikit mapping dia. So saya bekerja dekat klinik Sungai Besi ni. Ramai juga merokok. Walaupun sebab kita tengok tempat lepak ramai. 7, 8 kedai mamak. Kalau tengok Zeus ada semua sini. Semua kopi-kopi. Tengok pun ada yang rokok. Walaupun premis yang tak boleh hisap rokok pun dia masih hisap rokok. Tapi kurang lah sekarang sebab ramai orang report dan ada platform untuk report. So ini adalah beberapa klinik Bandar Tun Razak, Ceras Baru, Ceras dan juga Salak Selatan. So these are our clinics yang keliling HCTM lah. Kalau tuan-tuan yang tinggal macam contohnya Semenyih, ada juga klinik kesihatan Semenyih. Yang tinggal mungkin di Tangling, ada juga klinik kesihatan Tangling, dan pelbagai klinik yang menawarkan khidmat berhenti rokok. So inilah contoh bagaimana kita melakukan proses registration, triage, procedure, consultation, counselling lah. So standard macam mana-mana klinik, yang saya nak tekan ni lah objektif kita lah. Objektif perkhidmatan berokok ni, yang paling keyword is seragam dan integrasi berdasarkan kajian-kajian sains terbaru. So kita takkan katakan uni. So dia berdasarkan punca kuasa, dia berdasarkan garis panduan yang terlatest supaya kita boleh menolong perokok bentuk berhenti rokok lah. Bebas dari ketergantungan rokok dan juga kesan sampingan dan juga mengamalkan cara hidup sihat, kesihatan yang optimal. Ni adalah spesifik objektif dia lah. Contohnya kesedaran, pengetahuan, teknik-teknik berhenti rokok, sejahtera teratur, kekal status berhenti rokok dan menggalakkan masyarakat. So salah tanggapan tuan-tuan dan puan yang kata kita dah tahu dah rokok ni berbahaya, buat apa nak jumpa doktor kan. So ini itu yang dikatakan, saya rasa macam persepsi tanggapan. Tetapi kalau kita datang ke klinik kesihatan, dia lain, dia punya spektrum dia banyak lagi servis-servis yang kita boleh tawarkan ataupun cara. Mungkin dia kata doktor ni mungkin tak berkesan kot kalau nak cakap pasal berhenti rokok. Mungkin dia punya concern is gigi. So kita rujuklah pegawai pergigian, ataupun mungkin dia nak exercise. So kita rujukkan fizioterapi dengan bersama-sama. Itu special dia about di klinik kesihatan kita. So ultimately ataupun ultimatum kita adalah menjelang 2045 kita tak nak orang isap rokok. So apa definisi tobacco free nation ni? Ialah prevalence dia kurang daripada 5%. So ini adalah objektif yang kira paling hujung sekali lah, ataupun yang ultimate for Malaysia as a nation. So ini adalah garis panduan yang kita bincangkan kan. Semalam pun ada bincangkan, Prof pun ada bincangkan 2026 ada guideline baru, dan saya terlibat daripada 2011 sebenarnya, masa medical officer je ketika itu so buat benda ni. Mana kita nampak tahu perubahan guideline dia daripada ubat ni tak ada sampai ubat ni ada. So cara ni ada, cara ni berubah, ataupun ubat ni ada, ubat tak ada. So pelbagai garis panduan telah diwujudkan
untuk menepati peredaran masa dan juga kajian-kajian sains terbaru. So, sasaran KBM saya tak nak terangkan, saya nak terangkan just satu je paling penting, bekas perokok atau perokok yang berjaya berhenti rokok, dia kena abstinent untuk 6 bulan. Mana 6 bulan tak isap rokok, dia berjaya lah. Kita panggil, ni bekas perokok. Dan saya tahu yang masuk hospital SCTM tu, kalau kita tanya, Encik Ali, bila berhenti isap rokok ke tidak? Oh, saya tak isap rokok. So, kita ingat dah bekas perokok kan? Rupanya, mungkin saya isap 2-3 hari lepas. So, soalan tu memang beza sikit. Adakah ada bekas perokok atau perokok aktif? So selalunya kita kena tahu definisi dia lah paling penting untuk menjalankan khidmat berhenti rokok selama 6 bulan tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah organisasi khidmat berhenti rokok di Sungai Besi yang menjalankan program ni tentunya doktor sebagai ketua, kita ada MYC macam Dr. Luqman saya, kita ada penolong pegawai perubatan, pegawai farmasi pun penting sebab dia macam pakar ubat lah, dia akan cerita dan dia juga akan memantau pesakit-pesakit tentang kesan sampingan ubat, cara pemakanan, mungkin stres pun dia akan cerita jugalah kita sebab kita work as a team lah. So ni ada pegawai perubatan dan juga pegawai kaunseling. Dan jangan bimbang seperti saya terangkan tadi, kalau gigi dia kuning ada tak, saya nak buat scaling doktor. Okey, kita rujuklah pergigian. So kata, doktor saya ni lepas exercise ni kurang lah doktor. Saya rasa saya boring nak berhenti rokok. Tapi saya nak main bola. Tapi saya tak larat. Kita rujuk fisioterapi untuk strength exercise, for stamina punya increment. So kita akan assess by fisioterapi. Doktor, saya ni gemuk lah doktor lepas berhenti rokok doktor. Saya tak tahulah rokok ni sebenarnya memang macam JLP lah one untuk saya untuk kuruskan badan. Tapi sebab doktor lah nasihat saya berhenti rokok, saya dah berat badan naik. Rupanya deria dia datang balik kan. Sebab tu dia rasa semangat nak makan. Kita refer juga diet saya makan untuk makanan suku-suku separuh dan sebagainya untuk mengawal berat badan. Dan doktor ada juga yang kalau sosial perubatan ni terutamanya teenage pregnancy lah, yang teenage pregnancy mungkin single mother, kita akan refer juga pegawai sosial perubatan untuk kewangan, untuk social support. Pegawai kaunselor, saya rasa ini pun juga yang paling-paling penting supaya dia akan dirujuk untuk behaviour counselling ataupun memberi semangat, memberi motivasi, memberi support kepada bakal perokok ataupun perokok ingin yang berhenti rokok. Dan juga jedul radiologi lah, kalau batuk-batuk mungkin nak suspect TB ataupun COPD ataupun kita takut kanser, kita akan rujuk kepada untuk buat x-ray dan sebagainya. Banyak kan, dan syok kan, ramai kan. So tuan-tuan puan-puan lah merupakan ejen kami untuk mempromosikan klinik. So carta ahli dia, macam mana nak jumpa doktor ni? Takkan saya nak bagi kecemasan HCTM, nak cakap saya perokok, saya nak berhenti rokok. Salah lah tempat dia kan. So ada beberapa cara. Satu, walk in lah. Walk in ni memang red carpet lah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang datang klinik. Walk in ni terus datang kat kaunter, doktor ataupun misi, saya ni rasa dah taubat lah doktor. Saya rasa Dr. Adam hari tu cakap macam mana gaya nak berhenti rokok, bahaya rokok. Saya nak berhenti. Kita akan terus jumpa, kita akan masuk you dalam, kita akan assess kan, ask, assess and also advise and also arrange appointment for you. For example, kalau you nak jumpa spesifik doktor, kita akan rujuk kepada spesifik doktor. Kalau kita rasa macam tak boleh masa sibuk, kita akan tengok masa tu juga. So, cara lain, kalau macam malu lah, macam mana ni, segan lah nak pergi counter sebab sibuk dan masa kengkangan, kita boleh dirujuk Banyak cara rujukan dia. Contohnya saringan kesihatan biasa. Saringan kesihatan di klinik lah. Doktor, saya nak cek kolesterol lah, kencing manis. Lala dia akan buat saringan BSSK. Dia tengok tik perokok ke tidak. So bila ada perokok, kita akan rujuk ke klinik kesihatan. NHSI ni adalah rebranding bagi kem-kem kesihatan kat luar sana. So dia tengok anda perokok ke tidak, dirujuklah daripada kem-kem kesihatan. So saringan penyakit kronik wajib macam contohnya macam diabetes, hypertension, kita akan tanya adakah anda merokok ke tidak, kita akan rujuk. Dan juga contohnya macam TB, HIV, kita akan rujuk. Janji temu MySejahtera, jom quit, nanti saya terangkan sikit sebanyak. Just on je app, nanti boleh dapat dah temu janji. Rujukan klinik juga ada juga hospital. Contohnya myocardial infarction, saya kena MI lah doktor, tiba-tiba daripada IJN dan juga Serdang rujuk kita sebab dia tak boleh lah jauh ke rumah. Ada yang kalau di klinik kesihatan pedalaman tu susah nak jumpa, so dia akan rujuk ke klinik kesihatan untuk bantuan berhenti rokok. Dan rujukan panel penasihat iaitu pemudah cara di antara komuniti dengan klinik. Dia kena panggil panel penasihat yang nasihat. Contohnya dirujuk pada jiran dia, anak dia, anak buah dia, dan juga rujukan dari perjabatan, sekolah, kolej, NGO dan lain-lain. So, inilah Jom Quit.my. Ada satu platform, online platform yang diselia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan tujuannya untuk membantu perokok untuk berhenti rokok.
Sama juga status tadi untuk mengekalkan status berhenti rokok dan juga kepada isteri atau suami tersayang atau pada rakan pekerja kita yang tersayang nak tahu bagaimana kita nak rujuk kawan-kawan kita yang perokok ni ke klinik kesihatan. So kat sana ada Cik Era menunggu atau tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kalau Cik Era ni macam AI. Saya try pukul 1 semalam kan. Just type je saya nak berhenti rokok, di mana saya nak cari fasiliti terdekat, kan? Apa tips-tips beri rokok, dia akan cerita segalanya. Ini online platform lah. Sebab kalau kita tengok kajian di luar negara, app itu memainkan peranan penting untuk berhenti rokok. So ini adalah contoh-contohnya lah, pautan ataupun jom quit kan, pelan berhenti rokok, sesi konsultasi, siapa yang macam tak bersedia tapi nak informasi. Ini adalah platform yang terbaik. Kadang-kadang ada je macam orang yang macam segan lah nak jumpa doktor, tak tahulah nak tanya apa doktor. So you can just surf this website and go through the website and just tengoklah apa benda yang rasa macam tak tahu, dan kumpulkan soalan tu ke klinik kesihatan atau di mana fasiliti terdekat. So ni adalah kenapa berhenti, apakah faedah berhenti, bagaimana nak berhenti, dan yang paling penting cari provider terdekat. Provider ni adalah bukan saja di klinik kesihatan, bukan di fasiliti kerajaan, bahkan di farmasi, local farmasi, GP dan sebagainya. Contohnya saya type semalam lah, saya duduk kat Putrajaya, saya sajalah saya kata saya perokok dan dia rujuk saya ke ke caring pharmacy untuk mendapatkan ubat. Tentunya caring pharmacy ni telah ada standby pharmacy yang betul-betul cater for perokok yang telah train lah. Contohnya macam ni kan, ada Universiti Kebangsaan, Al-Islam Specialist ni private hospital lah yang akan membantu atau facilitate menavigasi pesakit atau perokok-perokok untuk berhenti rokok. So testimoni klien ni satu saya baca, um, mana uh, efektif juga kita punya app ni, sebab ada juga perokok yang berhenti merokok melalui platform ni. Sebab apa? Yang pentingnya sebab platform ni membenarkan macam satu appointment based, dan saya tunjuk nanti bagaimana appointment based, dan kita dari klinik kesihatan mungkin yang akan pantau return kita, dia akan call patient dan akan memanggil patient ke klinik kesihatan lah. So ini satu lagi MySejahtera yang jarang digunakan. Ya, MySejahtera ni digunakan untuk COVID. Tapi kalau you tengok kan, you klik je MySejahtera appointment, actually ada je quit smoking services tu. Kita je tak tahu kan. So you just tag je, ataupun you boleh arrange for your husband or for your children or for your dad or your parents. So kawan-kawan kita masukkan slot macam ni kan. Dia boleh dah temu janji. For example, Monday 8 Jun dah pukul berapa? Tentunya slot itu akan disediakan ataupun dibook untuk perokok-perokok kita. Mana tak adalah ambil masa sangat. You tunggu, mungkin appointment pukul 11 datang pukul 11 sebab appointment pukul 11 kan. So ini adalah MySejahtera yang kurang dipakai saya rasa, tapi kita tuan-tuan perempuan boleh tengoklah dekat your app nanti. So ini adalah proses di mana perkhidmatan berhenti rokok ini secara mQuit dan juga app-nya program. So jomquit.com atau .my, melalui itu kita akan tengok return dia atau melalui tengok dalam data dia. So tuan-tuan datang je dengan program ataupun tuan tunjuk je dekat your phone dekat kaunter. Oh, saya ada temu janji lah hari ni pukul 9 bersama dengan berhenti rokok, dan kita akan aturkan untuk berjumpa dengan doktor, nurse dan farmasi. So okay, untuk capture ini yang paling penting lah di Kementerian Kesihatan Malaysia, especially di klinik kesihatan. You tengok tu, ini first kali kita tanya, bukan check BP, check apa, smoking status, yes or no. So selalunya kita akan suruh pesakit isi lah, dia akan dapat kad tu, dia akan isi nama dia, alamat dia, dia akan bulatkan smoking status, yes or no. So masa tu kita akan capture patient. Kalau dia not smoking, kita akan counsel lah, okay very good, not to start smoking. Tetapi kalau yang merokok, kita akan tanyalah dokumen penggunaan tembakau, dan kita akan nasihat, kata okey, pokok ni menyebabkan bahaya, dia ada 7,000 bahan kimia, dia menyebabkan kanser, COPD, jantung. So faedah berhenti rokok saya terangkan tadi kan, dalam mengurangkan risiko-risiko jantung. So action ni kita akan tanyalah bagi patient, adakah sudi untuk mendapat rawatan ke tidak, no? So, second pula kita akan tanya, tidak semua perokok kita faham tidak mahu berhenti rokok. Kalau kita kajian dekat globally kan, 2 daripada 3 yang mahu berhenti rokok. 1/3 ni memang tak nak lah. So, dia akan isi borang keduanya. Adakah anda berniat dengan serius untuk berhenti merokok dalam masa 6 bulan? Kalau kita kata tidak tu memang tegar lah. Dia tak nak berhenti rokok. Apa yang kita buat? Selalu kita akan nasihat balik. 3A tu. Okay, bahaya rokok, kita akan jumpa lagi. Jangan give up. Kita tak give up. The next round datang lagi 4 bulan, 5 bulan nak ambil ubat darah tinggi kecil manis dia, kita akan nasihat, okay, saya dapat
Pak Cik isap rokok kan Cik? So bagaimana Cik? Ada Pak Cik bersedia nak berokok? Apakah persepsi? Oh, saya dah kurangkan berhenti rokok. Mana saya dah turunkan, saya dah bersedia. Mungkin daripada 20 batang hingga 10 batang. Kita tahu dia ada rancang ni nak berhenti rokok. Ini kita capture juga. Okey, bagaimana kita nak rujuk Cik ke klinik berhenti rokok kita, dan sebagainya lah, untuk konsultasi. Ini yang pentingnya lah checklist ni. Dan adakah pernah mencuba? Maknanya dia pernah cuba. Kita akan tanyalah dengan ubat, tanpa ubat dan sebagainya. So, ini adalah theoretical model of stage of change. Kita percaya bahawa ialah satu kitaran change. Ada yang kata bentuk dynamic, tapi ini adalah kita pakai model ni untuk perubahan dari segi perubahan model perubahan kita. Kalau pre-contemplation state tu yang di mana orang tu tak nak berhenti rokok. Kita dah cakap dah buih dah. Rokok ni buat kanser, rokok ni membunuh, rokok ni buang bazir, rokok ni dosa dan sebagainya kan. So dia tak nak plan. Takkanlah nak cakap setengah jam lah kita ceramah dengan dia. Dia tak berjaya. Dia tak akan berjaya. So apa kita buat, kita akan nasihat lagi during next visit. Kebanyakan di rumah tu kan kadang-kadang isteri kata, abang bahayalah isap rokok, bahaya rokok. Saya tak nak, tak nak, tak nak, tak nak kan. Tapi jangan give up. Ada saya pernah dengar satu ceramah tu dia kata walaupun sekali mungkin tak, mungkin 20, 30, 100 kali boleh, tapi jangan cuba stop. Tanya lagi abang bila nak berhenti rokok, dan kaitlah dengan anak ke, dengan kesihatan, dengan faktor kewangan, faktor dan pelbagai lagi. So contemplation said dia dah nak fikir dah, saya nak berhenti rokok ni 6 bulan ni macam boleh ni sebab birthday saya, ataupun saya rasa macam yelah saya dah berumur, mungkin dah 40 nak 50, saya baik berhenti rokok lah. Dia dah prepare contemplation state lah. Dia ada nawai tu dah ada, tapi mungkin tak tahu macam mana. So preparation ni dalam 1 bulan ni mungkin dia dah kurangkan lah, saya terangkan dah kurangkan, dah ready, mungkin dah ada tarikh dah. Saya nak tarikh ni berhenti rokok, action ialah proses berhenti rokok. Dan maintenance ni dalam 6 bulan ni lah, bagaimana kelakuan dia, be abstinent. Kadang-kadang dia ada relapse di mana dia ambil satu batang, dia akan isap rokok. So kita yang paling penting kita nak maintain lah, supaya seseorang itu bebas merokok. So pendaftaran klien terdiri daripada ni lah, nama, IC, banyaklah prosedur-prosedur dia. Dia penting Mungkin the first visit a bit how to say a bit tedious. Macam you have to a lot of things a lot of data have to be extracted from the patient. So contohnya macam phone number. Ini benda-benda yang penting sebab apa tahu? Mungkin kita nak call patient kenapa tak datang, adakah masalah dan sebagainya lah untuk mendapat return. So seperti yang katakan, yang bersetuju kita akan rujuk pada pegawai yang bertanggungjawab atau doktor yang mengendalikan khidmat berhenti rokok. Kalau tak bersetuju, kita bagi juga khidmat kesihatan. Kita akan tanya balik lagi dengan bekas perokok juga. Kita akan maintain supaya bebas rokok. So ini yang terangkan tadi. 3A kita akan nasihat, tapi 5A kepada yang rasa macam nak berhenti rokok lah. Kita akan bantu klien untuk berhenti rokok dan membuat persiapan dari segi ialah memberi tarikh, bagi tahu rakan-rakan, family member dan juga tips-tips bagaimana untuk berhenti rokok. So pendidikan kesihatan kepada bebas merokok dah terangkan banyak kali dan Prof. Haniki pun terangkan. So apakah relevan untuk berhenti rokok, apakah risiko berokok, apakah ganjaran untuk dapat selepas berhenti rokok, roadblock, cabaran, dugaan dan segalanya, dan repetition lah menyakitkan pesakit itu berhenti rokok. So okey, penilaian perubatan, apakah ekspektasi daripada pesakit yang datang lah. So maklumat peribadi penting lah. Kita nak tahu pekerjaan, mungkin stres dia, kita akan address depression, anxiety. So mungkin daripada segi kewangan, mungkin dari segi simptom. Kita kena tengoklah sejarah perokok. Merokok tu memang kita tanya betul-betul dengan menunjukkan template itu Fagerstrom, dan juga mungkin tanya berapa lama misal rokok, berapa batang dan sebagainya. Sejarah perubatan pesakit, contohnya darah tinggi, kecil manis, yang berkaitan dengan rokok. Sejarah keluarga, psikologi, psikososial juga menggunakan tool-tool seperti JAD-7 atau PHQ-9 kan, untuk rule out atau depression, anxiety, dan juga penilaian tahap ketagihan nikotin menggunakan Fagerstrom. So inilah yang saya terangkan mana-mana ramai yang terangkan dua hari ini kita tahu Fagerstrom ialah menilai penentuan tahap ketagihan nikotin. Saya bagi contoh dia first kali kan, macam Encik Ali ni 50 tahun telah dirujuk khidmat berhenti rokok. Dia isap rokok lebih dari 30 tahun. So kita tahu ini perokok tegar ni perlu isap rokok 15 minit selepas bangun tidur. Wow, kita tahu siapa isap rokok 15 minit ni atau 5 minit lagi teruk, dia perlu that nikotin untuk berfungsi. Satu, merokok di hospital. Walaupun dia tahu dah tempat tu larang, tapi dia isap. So suka untuk tidak merokok ketika pagi. Maknanya dia kena juga pagi tu isap banding dengan waktu lain, dan isap rokok sehari
dua tiga batang selepas bangun pagi, dan tidak merokok ketika di waktu sakit. So kita akan bulatkanlah dua satu 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 satu, dan kita tahu ini tahap dia tinggi yang memerlukan rujukan doktor, rujukan farmasi, yang memerlukan mungkin dual therapy, counselling ataupun rujukan kepada kaunselor untuk memberi motivasi. Saya percaya bahawa yang tinggi-tinggi ni selalunya tegar lah. Mungkin lebih kurang 20 tahun dah, 30 tahun dah berhenti rokok dah sejak muda lagi. So pemeriksaan fizikal kita akan periksa selain daripada dada, tinggi berat badan, pemeriksaan keseluruhan sistem pernafasan, dan juga kita akan mengambil inisiatif nak cek gula, kolesterol dan saringan kesihatan yang berkaitan lah. Contohnya mamogram, pap smear, colorectal. Okey, so ni adalah alat-alatan yang kita pakai di klinik kesihatan, di mana peak flow meter kan, kalau asma patient kita kan nak tengok kadar kecepatan flow atau pernafasan kita atau hembusan kita. So kita tahu asma digunakan ini untuk monitor kadar kebersihanan rawatan. Kita tahu kalau asma attack saat rokok, kenapa rendah kan? Mungkin dia dari saat rokok. So kita akan mengajarlah atau memberi motivasi melalui alat-alat ni lah. CO analyzer kadang-kadang suka kan patient kata, doktor saya sumpah doktor saya tak isap rokok. Tetapi kita boleh detect melalui CO analyzer. So kalau bila kita isap, bukan saja nikotin masuk, carbon monoxide masuk. Dia masuk dalam saluran pernafasan dan juga darah. Dan apabila seseorang tu hembus, kita boleh detect carbon monoxide tu last kali dalam 48 jam. Walaupun dihisap kan, bukan dihisap macam hari sebelumnya, kita tahu ni you masih hisap kan. Dia terpaksa mengakulah sebab carbon monoxide selalunya kosong kalau seseorang itu tak hisap. Mungkin lamalah 2 3 hari dia tak hisap, dia akan negatif. So BP set, alat pengukur dan chest X-ray lah ada di klinik kesihatan ceras. So set tarikh untuk berhenti. Ini yang paling penting lah. Seseorang itu dalam contemplation stage, you tanya balik, bila nak tarikh, bila nak berhenti rokok. Especially yang dah ready lah. So yang tarikh tu mesti tarikh bermakna lah. Kalau saya rasa bermakna, contohnya pada hari lahir, atau hari lahir anak, atau anniversary yang romantik tu, anniversary lah. So tarikh yang mudah ingat lah. So dia akan kekal kat otak tu. Oh, pada 1/1 saya dah berjaya berhenti rokok. Dia akan bangga dengan, dia akan berasa motivasi lah mengikut tarikh tu. So tanda pada kalender dan juga kurang secara beringkat lah. Kalau cold turkey boleh macam isap 20 batang hingga kosong, hingga tiada isap langsung, agak sukar, tapi boleh, terutamanya yang mild lah, kategori mild. So, rawatan ini terdiri daripada kaunseling dan sokongan tingkah laku, terapi pergantian nikotin ataupun NRT, dan juga ubat-ubatan preskripsi, varenicline and bupropion. So, saya takkan tekankan kepada ubat-ubat preskripsi seperti varenicline ataupun Champix, tiada tiada di KKM. Bupropion pun saya rasa tak ada, tapi di bawah preskripsi bawah PSY lah. So, siapa yang tak sesuai NRT mungkin dia akan diberikan ubat-ubat preskripsi lain yang non RRT. So first kali kaunseling dan khidmat nasihat banyak kan, 2 3 hari ni kita dengar dendangkan dengan apa itu bahaya merokok, apa itu 7,000 chemical. So kita akan ceritakan balik apakah bahaya kesan rokok dari segi sudut physical, mental, social, and also up to spiritual kan, sesiapa yang rasa macam boleh motivate dari segi spiritual. So kita akan nasihatkan daripada mungkin kewangan, faktor secondary smoker. Ini adalah benda-benda yang lebih lah, tertiary smoker yang membahayakan kepada anak, bukan kepada perokok, bahkan kepada orang yang tersayang. So satu lagi khidmat nasihat ni kita pakai 12M yang diterangkan oleh Prof just now. 12M ni terdiri daripada melenggang-lenggang masa, mengelakkan diri, minum air, mandi dekerap, menarik nafas, meditasi, exercise, mengunyah satu mondora. So benda ni kita takkan terangkan semua 12M, tapi kita tengok case to case basis. Saya percaya bahawa kita tengok apa yang sesuai. Contohnya orang tu tidak ada gigi ke, pakai gigi palsu, mengunyah tu tak berapa selesa. So kita tak bagilah kan, betul kan? So kita akan tengok pada pesakit tu lah. Mungkin pesakit tu suka minum air kopi. So kita katalah minum air kosong ke kerap, seorang tu suka atau atlet kan. Kita katalah meregangkan otot atau continue exercise. So strategi pertama, dia banyak-banyak strategi. Tiga je strategi kita kena faham, ataupun saya rasa ini yang boleh bermanfaat kepada perokok yang ingin berhenti rokok. Satu lagi why, big why lah kita panggil. Mengenai sebab dan bila seseorang itu merokok sangat-sangat penting. Nanti saya akan terangkan sedikit sebanyak. Persediaan berhenti merokok dan membina kemahiran
mengatasi agar kekal bebas asap rokok. So ini adalah contoh-contoh mengapa why we need to quit smoking. Contohnya first kali menjaga kesihatan diri lah. Contohnya seseorang itu tiba-tiba dapati kena serangan jantung. So alasan dia kebanyakan lah yang berhenti rokok ni, saya tahu doktor saya kena jantung, saya nak berhenti rokok dah, sebab saya nak jaga kesihatan, atau nasihat doktor saya tahu saya tak nak kena attack kedua, saya tak nak kena stroke kali kedua, saya tak nak potong kaki ke kiri, kaki kiri saya. Dan ada juga kes Safar tu datang tiba-tiba. Tiba-tiba dia tengok iklan tadi kan. Alamak doktor, saya tengok ni takutlah doktor. Saya nak berhenti rokok lah sebab alasan dengan kesihatan diri. So satu lagi yang kedua yang paling penting, melindungi keluarga daripada asap rokok, especially orang-orang tersayang. So anak tu memang motivasi lah. Kalau mungkin saya dengar juga isteri-isteri kan yang banyak bising-bising kat saya. Saya dah nasihat dia dah doktor berhenti rokok, tapi ya Allah susahnya lah doktor. Tetapi bila anak tu cakap kan, anak tu adalah betul-betul pemangkin lah saya rasa. Anak bila kata abah janganlah esok rokok abah. Tadi abah tengok tak cerita tadi, bahayalah. Tak nak kehilangan abah. Wah, memang air mata lelaki tu jatuh lah saya rasa. Terus jatuh menilai. So kena ada satu strategi lah yang mana. So ini terutamanya saya tengok yang lelaki berubah bila isteri mengandung. Isteri mengandung, ada tak nak anak dia mendapat IGR dan kecacatan. So dia berhenti rokok lah. Sebab kita tahu yang rokok ni boleh mengecutkan urat-urat darah, salur darah, sempitkan salur darah. So ini adalah motivasi. Dan menjimat gawang, saya terangkan kalau satu kotak 17-18 ringgit, satu tahun boleh lebih kurang 6,000 Yukali lah, dalam 10,000, 10 tahun mungkin dalam 60,000. Banyaklah zat-zat dia. Kecergasan dan prestasi kerja betul. Contohnya so atlet ke, contohnya saya rasa jalan pun lemah lah doktor. So kalau berhenti rokok, dia akan lebih kembangkan dia punya paru, mungkin dia lebih aktif, dia lebih fokus, dapat oksigen yang bersih lah, daripada mix, daripada carbon monoxide, daripada yang mix kan, contohnya carbon monoxide sebagainya. So menjadi contoh yang baik-baik kepada anak-anak lah. Takkanlah kita nak tengok anak kita isap rokok, takkan kita nak doakan anak kita isap rokok kan, sebab mereka adalah generasi pelapis. Sedih kan kalau kita tengok macam anak-anak isap rokok yang muda-muda atau vape. Kita tengok anak orang lain pun kita tahu sedih, apakah anak-anak sendiri. So kita kena jadi role model lah, especially healthcare workers, especially first liner yang bekerja dekat UKM kan. So I think these are the things that you have to look. Kena fikir lah, kena fikir. Kalau bebel tak jadi kan, kita kena fikir sendiri. Duduk kan, fikir. Adakah kita nak tak generasi? Adakah kita nak tak doktor-doktor kita future yang isap rokok? Adakah kita nak misi isap rokok? Adakah kita nak MA atau farmasi atau pegawaian yang menghisap rokok? Tak nak kan. So terangkan tadi kan, dah set date, kita dah bagi tahu dah family kita, ayang, abah nak berhenti ni, papa nak berhenti ni bulan depan. So buang semua, tak nak kawan semua, kita dah ready. So satu, kita buang mancis, pemetik api, rokok, vape sebagainya, buang terus. Sebab tak kenal maka tak cinta, tak lintas maka tak fikir. Betul. Ibaratkan rokok ni ex-girlfriend atau ex-boyfriend yang toksik. Apa maksud dia? Ex-girlfriend ni selalu bully kita, selalu dera kita, selalu pau kita, selalu bawa kita nak pergi makan lah, belanja duit kita lah, selalu pergi alung lah minta duit kita bayar ke hutang dia, selalu pukul kita, selalu dera kita. Ni ex yang bukan baik lah, ex yang ex yang kita bagi toksik. So ibaratkan tu, apa ubat dia? Buang dia, jangan fikir, delete dia dari phone, WhatsApp dia. Inilah sama je perumpamaan dia. So you kena buang. Seperti yang dia kata, heroin tu lalu gerbang kat Wakacek tu, rindulah. Kita nak potong terus rindu-rindu dia lah. So bersihkan rumah lah dan kereta, sebab apa tahu bau tu dah boleh induce. Kita cuci betul-betul, make sure make sure racun-racun tu tak lekat dekat sofa kita, ashtray semualah dan sebagainya lah. So make sure dapat oksigen, ataupun make sure udara tu segar balik. So kalau bila persekitaran segar, insya-Allah dia akan lebih positif, dia akan kurang rindu merokok tu. So ini adalah kena pasti trigger yang mana seseorang itu kalau rasa macam lepas makan nak isap rokok juga. Inilah cara-cara aktiviti alternatif lah. Contohnya bergigi, berkumur, berjalan, minum air kosong. Minum air kopi ni pun ada juga kan. Kalau patient saya, doktor tak boleh lah doktor, saya nak kick tu kalau lepas teh tarik, lepas Nescafe, mesti kena isap rokok.
Okey, selain daripada tu kita boleh berhentilah. Contoh minum jus, air kosong atau terus exercise atau mengambil LRT lah. Memandu juga ada juga yang macam driver, lori driver boring kan. So dengarlah muzik ke, dengar ayat-ayat Al-Quran tu. Mungkin dia lagi tenang kan, lagi dia fikirlah. Dan semasa stres atau marah, meditasi, emosi, jumpa kaunselor, exercise dan juga rakan-rakan lah. Kalau rakan-rakan merokok ni susah kata, kita kata saya nak berhenti rokok, itu bagus juga. Tapi kalau tak boleh, kita jangan lalu. Kalau lalu kat bawah tu kan, ground floor yang parking UKM tu, kalau tempat yang merokok tu kita lencong ke tempat lain. Kalau kita tengok dekat pagar kan, oh ni isap rokok ni kan, lencong ke tempat lain. Jangan kawan-kawan dengan mereka lah. So ini adalah satu lagi sokongan sosial seperti saya terangkan tadi lah, bukannya rokok ni salah, bukan rokok ni tak boleh klinik. Kadang-kadang dia tak tahu ke mana. Ataupun satu lagi dari segi macam dari segi macam pekerjaan dia. Saya tahu dia orang ni sibuk. Yang isap rokok ni kadang-kadang abang-abang Grab, abang-abang Foodpanda yang kerja harian. Saya tahu yang kerja kat UKM pun shift. Kadang tak ada masa nak jumpa doktor. So doktor mungkin jumpa dalam 20 minit, 10 minit. Tetapi yang paling penting diorang dengan keluarga. Isteri-isteri kat rumah, suami-suami kat rumah, anak-anak kat rumah. You are the one yang bagi support. Bukanlah kata bebel. Janganlah bebel kata, abang ni apalah, abang ni tak gunalah. Tapi daripada tu kita buat motivasi. Okay, kalau you dah berhenti rokok, kita akan pergi ke Korea. Konon dia lah. Ataupun paling dekat pun, kita pergi dekat IOI Mall lah. Kita beli you something ke. Reward system lah. Janganlah beli benda-benda pelik kan. Abang beli vape. Tak nak lah. So inilah dorong keluarga lah. Support dari keluarga dari segi positif deh. Kadang-kadang perokok ni kena faham. Bebel-bebel tu tak menjadi sangat. Sebab dia tahu dah berhenti rokok. Cuma macam mana nak motivasi. Macam nak tengok kelemahan ataupun kekuatan dia untuk berhenti rokok. Support dia. Rakan-rakan lah. Contoh rakan-rakan pun bagus. Kalau let's say kawan-kawan ni semua isap rokok, kita pakat. Maybe besok atau bulan depan kita berhenti rokok. Dan juga majikan. Majikan pun kena pantau lah. Hantar ke khidmat berhenti rokok di UKM ataupun tempat lain. Sokongan dari staff definitely daripada kaunselor dan juga doktor. Kumpulan sokongan ada juga banyak tau kumpulan sokongan. Saya Google kan di UM lah, di NGO lah, Cancer Society banyak ada-ada. So kalau ya just Google cari sokongan dan Quitline lah macam ni lah ada dengan digital apps dan Jom Quit dan sebagainya. So rawatan farmasi saya terangkan sedikit sebanyak dalam 5 minit ni. Kalau tuan-tuan nak lebih lanjut boleh jumpa doktor lah. Ada rasa lagi afdal lagi jumpa doktor lah sebab takut nanti perubahan daripada segi protokol dan sebagainya. So kita ada tiga di klinik kesihatan, nikotin gum, patch dan mouth spray. So di mana bergantung pada dos bergantung pada tahap batang dia, batang rokok dia. Kalau lagi banyak memerlukan dos lagi tinggi. Contohnya 20 batang 4 mg, kurang dari 20 batang lebih kurang 2 mg di mana dia akan mengunyah selama 1-2 jam. The first 3 month dia agak agresif sebab kita nak nikotin tu tinggi dalam badan lah ataupun stable di badan supaya dia rasa dia tak rindu atau dia tak rasa ketagihan atau withdrawal symptom tu. So ini adalah side effect dia, ulcer mulut, sedu, ketidakamaman. Dan sebab yang kena jumpa doktor ni sebab dia ada protokol dia. Boleh jumpa farmasi, jumpa sebab dia protokol dia. Kita tak boleh macam oh you nak makan ni kejap ni kejap ni. Sebab ini adalah kajian sains. Dia kata kalau dengan kajian ni kadar untuk berhenti rokok lebih tinggi daripada ikut suka-suka makan makan satu biji nak try sebagainya. So semulanya kita bagi 8 hingga 12 mungkin lebih untuk permulaan 12 minggu. Lepas tu kita akan turunkan. Jangan risau, bukan dimakan forever. So kita makan turunkan dari step mungkin daripada 4 hingga 6 4 to 6 pieces per week, per day, dan last kali kita mungkin 1 atau 3 bila ada ketagihan dan sebagainya. So senang je. Tadi Prof Aniki dah tunjuk dah apa bentuk dia. Kita panggil kunyah pak selama setengah jam, di mana apabila seseorang tu kunyah dia rasa minty sikit dan parking di area di antara gusi dan dinding mulut kita. So biar nikotin tu serap. Diserap. Lepas tu dah hilang rasa, kunyah 10 kali lagi, letak pula belah kiri. Tadi belah kanan kan. So lepas tu gila-gila lah kanan kiri. So apa yang berlaku kalau you jumpa dengan beli ubat tu dekat farmasi atau beli macam saja beli tanpa baca, ada orang tu makan kunyah, lepas tu pening kepala. Sebab nikotin tu dia kena bagi time untuk absorb. Dia bukannya macam kunyah nikotin. Bila nikotin masuk semua memang pening lah lawyer semua. So dia ada cara dia. So peringatan dia kalau boleh 15 minit, kalau boleh tak nak makan langsung.
Ataupun sebelum makan, 15 minit sebelum makan, ataupun kalau kita tunggu juga lepas makan tu pun kita bagi 15 minit lepas kunyah habis tu, supaya kita nak benda tu absorb lah. Terutamanya kalau kita tahu kalau kondisi dia macam acidic sikit, contoh karbonat, jus-jus ni dia kurang penyerapan atau kurang serapan dalam mulut kita lah. So kepada ada lagi satu cara, patch tampalan. So ini ada terdiri dari 25-15 mg bergantung kepada kadar bilangan rokok sehari lah. Yang ambil lah, kalau lagi tinggi lah, contoh 25-15 mg, sama seperti protokol dia. First 8 minggu tu dia agak agresif. Kalau heavy smoker yang Fagerstrom tinggi tu, kita bagi dia tepek dia selama 8 minggu, yang dos paling tinggi 25. Kalau light smoker dia mungkin 15 mg, dan kita akan taper atau kurangkan dos mengikut kesesuaian atau mengikut kondisi pesakit. So ni boleh ditampal di dada, tangan, di lengan, di perut, dan sebagainya lah. So kawasan ni paling penting ialah kawasan yang clear lah, daripada bulu-bulu, daripada yang cemar atau kawasan yang kotor. Sebab apa tahu, nanti nak cabut bulu, just imagine lah, taubat dia lekat ke bulu, sebab gam dia agak kuat sikit kan. So kita akan tampal, especially bangun tidur, dia akan, yang paling bagus ni, dia akan cover 16 jam. So tak payah nak risau gam ke apa, untuk perokok yang kurang tegar lah. Kalau tegar mungkin akan ada ni, tetapi dia tampal je, dia boleh tahan 16 jam. Bila nak tidur dia buka balik kan. Rotasi ke kawasan perlu untuk mencegah mungkin allergic reaction, reaksi kulit, dan juga pening kepala. Dan ada juga yang komplain pening kepala, maknanya tidak sesuai lah dengan cara nikotin patch ni. So inilah contoh masa saya kerja, lah gambar dulu 2000, saya rasa 2019 kot, di masa Wakar Cik ni adalah pesakit saya. Saya ingat lagi dia polis. Dia macam magic ubat ni. Dia try chewing gum tak jadi, tiba-tiba patch kan, memang dia boleh potong rokok tu. So ni adalah baru nikotin mist spray, di mana berbentuk alat spray. Spray mulut je. Senang je, boleh bawa mana-mana. Spray dia paling cepat sekali. Dia akan terus nikotin tu kat otak, dia akan block reseptor tu, so that you rasa macam isap rokok tu rasa kekosongan, tak ada enjoy dari isap rokok tu. So dia akan mengurangkan craving dan juga withdrawal. Setiap semburan mengenai 1 mg. So dia ada juga protokol dia. Mungkin kita akan spray 1 hingga 2, setengah hingga 1 jam setiap tu. Dia akan kurang lah. Bukan hari-hari, jangan risau. Kita akan cakap, kita akan taper, akan reducekan dose dia. So ini adalah cara dia, buka, spray dan tutup. Ini very simple. The first 1 hour kita boleh buat every 30 to 60 minutes. Kita buat awal-awal memang banyak sikit untuk nak bagi stabil nikotin tu, untuk otak kita reprogram balik. Tetapi ada juga side effect yang mengatakan ada pedih mulut, tekak, sedu, loya. Ini mungkin sebab dia spray apa tau, dia spray kat tekak. Satu kena jumpa doktor, dia mungkin spray ke bahagian bakal mucosa ataupun dinding mulut. So ini adalah combination terapi. Kita tahu combination terapi ni lagi works wonder. 75% increase cessation compared to monotherapy. So monotherapy ni single. Mana kita bagi gum ke, kita bagi patch. Tetapi bila kita combine ni, lagi power, lagi efektif dengan pesakit-pesakit kita. Okay, so tapi ini pun perlu pemantauan lah. Kita pantau, kita tengok macam mana nak kurangkan, mana nak lebihkan, dan juga kita pantau kesan sampingan ubat-ubatan ni. So seperti saya terangkan, cold turkey ini peratus agak kurang, 5 to 10 kali nak berhenti. Tetapi kalau kita bagi nikotin, naik sikit 2 3 kali. Apatah lagi kalau kita bagi counselling, monoter dual therapy, kadar kejayaan meningkat lagi dengan ketara. So pemantauan dilakukan, jangan risau, kita akan bagi follow up. Kita akan tengok balik bacaan-bacaan tertentu lah, macam carbon monoxide, you punya blood pressure, you punya berat badan, withdrawal, kesan sampingan, dan sokongan klinikal dan kaunseling lah. So rawatan susulan ni ada protokol dia. Ini ada protokol dia. Mungkin pada awal dia susulan ni setiap minggu. So that you dah rasa macam dia ni okay, confident, kita lepaskan lah mungkin ikut bulan. Dan ini dilakukan dari dengan fizikal, dengan cara fizikal, dan juga hybrid lah. Kita boleh juga online juga di servis sekarang. So ini adalah uncle lah, kita panggil uncle. Saya tak ingat nama dia, tapi Uncle Chin kat apa ya, dia berjaya berhenti rokok. Ni bekas perokok tau. Merokok 30 mungkin batang, 2 kotak sehari punya yang tegar. Tapi Alhamdulillah dia berjaya berhenti, dan dia merupakan duta kita. So kita beri um, penghargaan dari segi sijil, kita recognize dia. Dan instead of doktor yang bebel depan tu, yang bagi ceramah ke apa, dia yang bagi. Dan saya tengok positif feedback dia. Yang perokok tu akan datang, oh bagaimana you berhenti rokok
willpower and so on and so forth. So these are the definisi again saya tekankan 6 bulan 6 bulan berhenti rokok ini adalah klien berjaya berhenti rokok. Sesiapa yang gagal iaitu mempunyai relapse atau isap rokok lah dalam 6 bulan tu tiba-tiba isap rokok. So dia tak berjaya lagi lah. So 6 bulan abstinence of rokok. So ini adalah aktiviti di Klinik Kesihatan Sungai Besi kita kuat aktif di Sungai Besi dan juga di bawah Ceras dan juga JKN untuk membantu. Contohnya baru-baru ni kita buat kat Puspen, dekat sekolah, sesi ceramah dan sebagainya lah. So kalau kita tengok di Klinik Kesihatan Sungai Besi pun kita ada juga memperkasakan komuniti kita, bukan komuniti juga healthcare workers kita. Yang paling penting healthcare workers sebab healthcare workers ni adalah pemangkin ataupun medium di antara pesakit juga. So ini yang sangat penting lah. So dari segi counselling, dari segi good empowerment. Macam contoh hari ni kan, saya sangat bertuah lah kita UKA telah menganjurkan program-program ini untuk membantu perokok. Kita tahu servis kita. Kadang-kadang kita tak kenal, tak cinta satu KKM dengan mungkin HCTM kena berkawan rapat lah nak tahu servis-servis yang ada sama-sama. So ini adalah satu program dari KK Tangli ni, dia menggunakan management toolkit untuk healthcare workers. Ini senang je, masuk dah tahu dah macam mana nak manage. Terutamanya kepada healthcare workers, you can use this for proper management based on the latest CPG guideline. And also sebagai rumusan, saya rasa saya bercakap agak banyak. Tiga je. Kita balik kepada apa yang objektif kita pada hari ini. Reality tu ada reality negatif, reality tak negatif. Kita tahu bahawa merokok itu mustahil. It's never say that, oh no, it's impossible, tak pernah berlaku orang berhenti. Kalau kita tengok ramai juga perokok berhenti rokok. It's a reality. It's a reality. Reality dari segi khasiat atau zat-zat dia banyak. Itu yang reality dia yang tuan-tuan kena tahu. Dan reality dia juga kita tahu kita masih lagi berjumpa dengan perokok-perokok, masih lagi 35% prevalence kan dari segi lelaki. Walaupun 19% daripada keseluruhan lelaki pun wanita, tapi masih ada lagi perokok. Dan cabaran tu masih ada. Kita kena acknowledge. Bukan saja patient factor. Kita kan salah patientan. Pak cik ni tak dengar lah, pak cik ni bahaya lah, pak cik ni tak datang klinik. Tapi kita kena tengok diri sendiri jugalah. Healthcare workers, apa kelemahan kita? Mungkin tak ada masa atau cara counselling, mungkin ubat kita tak ada ataupun environment tak sesuai. Mungkin patient kena tunggu dan sebagainya lah. So boleh diatasi dengan propaganda tapi structured. Itu yang paling penting lah, structured program. Kita tak boleh, kita kena go through system by system, management protocol, follow up, and also dia kena pelbagai team. Cabaran ini So contohnya macam saya kan, kalau saya rasa counselling tu tak sempat, so saya akan rujuk macam pergigian itu adalah tempat lain, atau fisioterapi. Mungkin doktor tak sesuai untuk memberi nasihat untuk secara exercise jam dalam, so kita akan refer fisioterapi. So don't worry, kita ada banyak-banyak untuk mengatasi cabaran dan bantuan seperti KKM mengatakan no wrong door policy. So kami sedang membantu di mana buka pintu lah, you datang ketuk je, ada dari mana kita akan rawat, kita akan pantau, kita akan bagi kaunseling, kita akan bagi khidmat nasihat, dan juga kalau perlukan ubat-ubatan kita akan prescribe ubat lah, dan juga memberi motivasi kepada perokok untuk berhenti merokok. So ini adalah kerjasama dengan UKM sebab saya kepakaran saya pun ada beberapa dengan ONG sama dengan Prozul. So dalam khidmat nasihat, contohnya mati pucuk, benda first kali sentuh mesti rokok kan, rokok, kecil manis, benda lain-lain lah. So kita tekankan sambil menasihati tentang bahaya prostat kanser dan mati pucuk ataupun kurangnya testosteron. Ialah punca dia mungkin rokok. Dan juga kalau kita tengok ARC dia, kalau sesiapa yang ada oligospermia, azoospermia, first soalan, you isap rokok ke tidak? Kita tak nak salahkan, tapi kita nak sama-sama uh, uh, untuk rakan-rakan kita untuk berhenti rokok lah. Okay. So itu saja. Yang baik tu semua dari Allah SWT, yang kurang tu dari saya. Minta maaf lah kalau terkasar bahasa, tapi apa yang saya nak, kita nak belajar bi-directionally, dan harapan kita memang kita nak semua orang berhenti rokok, semua orang jauhi asap rokok, semua orang kurang komplikasi rokok, semua sihat by 2045. Kita nak, kalau boleh, saya apa tu rokok saya tak tahu kalau remaja-remaja atau kanak-kanak kita. Alright, sekian, terima kasih.
Saya tak berapa setuju benda tu sebab COD tu disebabkan merokok. Pengalaman saya lah, kena apa yang simptom-simptom merokok ni yang dia mengalami dia apabila seseorang itu tidak isap rokok. Contohnya dia ada COPD atau asma yang tidak detect, apabila dia berhenti cecair lendir berkurangan. So bila berkurangan dia tak rasa selesa. Kenapa oksigen saya tinggi? Sebab tu dia rasa tak berapa selesa. COPD ni punca dia memang kebanyakannya sebab rokok. Jarang, saya tak pernah dengar setakat ni rokok ataupun carbon monoxide ni kalau kita free of carbon monoxide ni menyebabkan COPD. Saya percaya kalau kita tengok COPD ni lebih mungkin dia detect lepas berhenti rokok. Saya memang sangkal lah COPD ni menyebabkan. Okay, kalau kita tengok saya rasa for last year lah, I think kita pakai unjuran yang 2025. So far klinik Sungai Besi berjaya 75%. Tapi bilangan pesakit tu agak kurang sebab kita kena recruit at least 3 untuk satu bulan. So roughly about 36 patient. So daripada 36 tu mungkin lebih dari 70 lalu lebih kurang 15 atau 20 dalam mungkin dalam 20 lebih. Ah, so kebanyakan patient yang dah masuk klinik berkot dia dah ready dah set date tapi cuma relapse tu. Bila relapse kita hanya tahu keputusan dia apabila seorang tu 6 bulan. So kita tak boleh tahu sekarang tau Cik Syarif. So kita tahu apa lebih 6 bulan. So mungkin yang 2000 cohort 2025 ni saya percaya lebih daripada 30, definitely lebih dari 50% lah. Sebab tu Okay. kita select patient, kita kena betul-betul gauge patient. Kebanyakan pasien yang datang ni kadang-kadang doktor saya nak try je. Kenapa isteri saya suruh? Saya nak cuba je. Tapi niat you macam mana nak buat itu? Tak ada. Saya tak ada niat pun doktor. Tapi saya kena paksa. Itu memang susah nak berhenti. Jadi kalau contoh untuk relapse ada kan wujud resisten pada ubat-ubatan yang dah diberikan, no? Oh tak ada. Tapi kita kena dissect balik dari sudut pengambilan ubat. Contohnya kan kalau kita suruh dia makan nikotin dia tegar. Kita suruh dia makan at least sekali sejam-sejam atau 2 jam sekali tapi dia ambil 4-5 jam. Memanglah nikotin tu tak boleh cover waktu dia free of nikotin sebab tu dia ketagih, dia withdrawal. So kita kena tengok balik bagaimana pengambilan ubat-ubat. Contohnya saya pernah tengok patch kan. Patch dia tampal tapi untuk 2-3 hari memanglah tu benda tu tak berfungsi. So kita tengok balik. Jarang resistant sebab kalau resistant pun apa kalau dia perlukan nikotin lebih, kita perlukan double therapy. Maknanya kita tampal dan kita ambil chewing gum ataupun spray. Oh, combination lah kiranya. Combination dia therapy is the Okay. best. Is the better than the monotherapy. Baik-baik. Seterusnya soalan, mana nak dapatkan nikotin patch atau spray? Ada jual ke kat farmasi? Okey, dia kalau kita tengok tadi kan Jomquit kan. Ada banyak platform yang menjual. Saya tengok kalau Shopee pun tak siap saya ada. Tetapi dia ada di farmasi, dia ada di klinik kesihatan. Saya tak pasti UKM je. Ada saya rasa macam ada kan di UKM. Tapi mungkin kena bayar. Saya tak sure dia dekat klinik primer. So tetapi di klinik kesihatan yang mengendalikan KBM memang ada. Spray baru bawa ceras ni dalam setahun ni. Ialah baru sebab nak menggantikan Champix. Champix dah tak ada. So you pergi je farmasi yang ada dan yang paling penting bukan beli, yang paling penting dapat nasihat pakai-pakai tu daripada farmasi. Farmasi memang ada. AA farmasi, tak silap saya ada 2-3 farmasi yang jual lah, Watson, Caring dan sebagainya. Okay, definitely. I think it's very good question sebab spray ni agak baru. Apa kelebihan spray ni? Dia fast acting. Dia very cepat. Sebab kalau macam patch tu dia ambil masa slow kan dia nak serap kan. Tetapi kalau for spray it will absorb within few second macam 30 second ke to 1 minute. So dia akan masuk ke otak kita akan masuk oh okay I tak perlu isap rokok. So it's very very effective especially kalau combination lagi bagus. So how does it for a patient to quit? It depends on case to case basis. For those those high dependence on nicotine, dia take time sikit. Dia ambil masa. And kalau you bagi spray tanpa combination therapy, mungkin dia ambil masa lagi. Protokol dia mungkin 6 minggu sampai 12 minggu. Tetapi saya pernah tengok seawal 3 minggu pun boleh dah. Tapi dia plus behavior tu. It's not just ubat tau. Saya nak tekankan ubat plus behavior plus willpower plus social support. You cannot depend on ubat saja. So you need all this circle in order for a person to quit smoking.
Ini adalah saya rasa the seven wonders of dunia lah, keajaiban dunia, di mana kalau macam hari biasa boleh berhenti, tapi bulan Ramadan tak boleh pula tiba-tiba berhenti kan. Kalau bulan puasa tak, bulan yang bukan puasa tak boleh. Kebanyakan pesakit saya yang saya ni, kebanyakan semua tanpa ubat dia boleh berhenti. Tetapi yang tegar memang you kena pakai patch, sebab kalau katakan ngunyah tu kan, ubat tu dah masuk dalam perut ke dalam ni, rasa macam saya tak sure hukum dia. Tetapi kalau patch tu hukum dia okey, dan dia rasa agak berpatutan lah untuk situasi Ramadan. Tetapi mengikut pengalaman saya sendirilah, kalau pesakit-pesakit Ramadan, InsyaAllah kebanyakan dia tak. Tetapi yang saya perasan, dia perlukan satu dos atau dos pembuka sahur dengan penutup tu, dengan time berbuka. Tetapi saya percaya patch dapat membantu sebab dia boleh cover 16 hours. Oh, Encik Ismi kan. Okay, that's very good. Saya respect lah dengan Ismi sebab datang, dan you concern about your health, you nak berhenti rokok. Dia ada cara-cara dia. Seperti dia katakan, tak ada ubat yang 100%. Tak ada ubat yang 100%. So kita kena scrutinize, kita tengok balik data demographic you, apa isu-isu you, apa naratif you sebagai pesakit. Mungkin tuan tegar kan, memang banyak isap rokok kan, so kita mungkin kena perlukan combination therapy, mungkin kita kena rujukan kaunselor, mungkin kita kena ada different approach, different strategy, sebab satu strategi ni lain kelengeng. So tak semestinya satu you kunyah 2 kali 2 bulan tak berjaya, you bukan gagal, you mungkin tak berjaya lagi, bukan gagal, tak berjaya lagi. So apa yang kita tengok balik strategi kita akan tengok balik dengan farmasi, kita akan kadang-kadang kita bersama-sama tau dengan farmasi, bagaimana nak tolong Cik Ismi ni. Mungkin Cik Ismi ni stres lah, kerja banyak lah, mungkin dia kurang exercise. Kita akan tengok balik. Jangan give up. So bagi saya, yang tak gagal dengan mungkin kunyah, cara kunyah pun terangkan tadi, kunyah 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 kunyah, ubat tu rembes tak masuk semua, masuk dalam perut, ataupun tiba-tiba minum air sekali. Kita kena tengok banyak keadaan. Saya percaya combination therapy sesuai untuk Cik Ismi. soalan terakhir doktor, ada daripada FB Live dia tanya, rokok bercukai dengan rokok tidak bercukai mana satu lebih bahaya? Mungkin dia risaukan komposisi dalam rokok tu sendiri. Adakah lain jenama, lain cara untuk mengubatinya Oh, ataupun one fit all ubatnya? ini saya terus terang lah, wallahu alam lah. So tapi bagi saya, kalau kita fikirkan lah, kalau rokok yang bercukai, dia ada certain quality, certain standard kan. Contohnya nikotin dia, katakan 2 mg 20 mg, dia dah tertera kat sana. Tetapi kalau rokok-rokok lah, apa lagi ya, um, bingo lah, saya tengok ni kan, quality tu tak ada. Mungkin dia bukan pakai tembakau, dia pakai plastik. We never know. Macam kertas tu kan, dibalut dengan racun dan sebagainya. Bagi saya, dua-dua bahaya, dua-dua dua-dua sangat berbahaya. Tetapi satu tu tidak diregulate dari segi custom dia, dari cukai. Mungkin kita tak tahu kandungan nikotin dia. Tapi kalau rokok ni memang tertera berapa nikotin dan sebagainya.